Murid kena tahu apa yang dia nak daripada PIBG. Agak-agak lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi borak-borak Staja. Pada hari ini, kita sangat bertuah kerana bersama-sama kita ialah yang di-Petua PIBG sekolah, Encik Muhammad Hairil bin Said. Pada hari ini, Encik Hairil bin Said berkongsi tentang peranan PIBG, kejayaan yang telah dicapai serta perancangan PIBG pada masa akan datang. Terima kasih YDP kerana sudi bersama kami hari ini. Okey, Zati, terima kasih kerana menjemput PIBG. Saya sebagai wakil PIBG rasa bertuah lah hari ini sebab dapat dijemput oleh Staja dalam apa dia panggil rancangan podcast borak-borak Staja kan. So, saya rasa ini yang pertama kali, betul? Okey, terima kasih sekali lagi. Saya rasa saya sangat bertuah lah hari ini. Dapat ke udara, panggil ke udara dalam podcast hari ini. Bolehkah saya bertanya beberapa soalan? Boleh, dipersilakan. Bolehkah YDP kongsikan apakah peranan PIBG di sekolah kita dan mengapa PIBG sangat penting? Okey, kalau nak cakap berkenaan PIBG, kalau secara umum dia, secara asasnya adalah dia adalah merupakan forum. PIBG ni adalah Persatuan Ibu Bapa dan Guru, forum untuk mendekatkan antara ibu bapa dan guru. Dan hasilnya adalah kepada anak-anak atau murid-murid lah. Tapi kita di Staja ni kita tambah sedikit lah. Kita, orang kata kita menjadi perantara. PIBG ni menjadi perantara antara ibu bapa dan juga guru. Disebabkan oleh tuntutan kita adalah untuk memberikan kebaikan, memberikan kemajuan kepada anak murid-murid di Staja kat sini kan. Jadi kalau kita tengok apa yang kita buat sekarang ni pelbagai kan. Macam mana kita berkomunikasi dengan ibu bapa, bagaimana kita berkomunikasi dengan guru-guru dan kita dapatkan feedback daripada anak-anak murid supaya kita boleh kaji apakah tindakan-tindakan seterusnya yang kita boleh buat untuk memantapkan lagi apa nama dia panggil prestasi di sekolah kan. Jadi kebaikan dia kata adalah secara asalnya adalah kepada untuk anak-anak murid di Staja dia lah kan. Jadi kita sebagai PIBG, wakil kepada ibu bapa ni, kita memang akan sentiasa memikirkan apakah perkara-perkara yang boleh diberi atau disumbangkan kepada Staja atau kepada sekolah untuk kebaikan anak murid. Itu ada beberapa lah. So kalau sepanjang yang kita dah berapa tahun saya memegang jawatan sebagai YDP ni, ada banyak yang kita dah buat untuk sekolah-sekolah. Banyak sangat, tak terkira sebenarnya. Tapi kalau saya tanya orang luar, saya rasa PIBG Staja ni ada yang paling aktif. Terlampau banyak aktiviti yang kalau kita tengok AGM tu terlampau banyak yang dilaporkan. Jadi saya rasa alhamdulillah kita dah banyak perkara yang kita dah deliver ataupun kita dah sampaikan kepada anak murid. Apakah kejayaan atau pencapaian PIBG yang paling membanggakan hasil kerjasama dengan pihak sekolah? Okey, kalau nak kata kejayaan kejayaan ni kita susah nak ukur. Tapi kalau macam saya nampak adalah ukurannya dari segi keyakinan ibu bapa. Sebab semanja saya mula-mula pegang jawatan sebagai YDP, kita tengok sumbangan ibu bapa tu lebih kurang dalam 49% saja. Kemudian pada tahun kedua saya mendengar dia jadi 60%, 69% dan yang terbaru ni adalah 74%. Itu ukuran tu menunjukkan bahawa ibu bapa ni yakin dengan pimpinan yang kita buat ataupun dengan perkara yang kita buat, yang mana sumbangan tu yang diberikan kepada PIBG itu digunakan sebaiknya untuk sekolah, untuk pihak sekolah dan juga secara langsungnya lah kepada kemajuan anak murid. Kalau macam saya ataupun di dalam AJK PIBG ni, kita tekankan 3 perkara. Yang pertama adalah berkenaan dengan kebajikan murid dan guru. Yang keduanya adalah berkenaan dengan kemenjadian murid. Kita nak murid-murid kita, macam contoh Zati sekarang dah boleh jadi apa dia panggil? Pengacara dengan yakinnya kan. So saya rasa ini satu pencapaian yang bagus untuk PSS lah. Kalau tengok cikgu kat depan kita ni, Cikgu Syida, Cikgu Shima, dia committed. So saya rasa itu satu kejayaan juga tu kan. Mana kita support. Apa lagi ada teater lah, ada apalah. And then kita kita membangunkan apa dia panggil kemudahan
dekat sekolah ni supaya murid-murid kat sini rasa seronok belajar. Adanya TV, adanya internet, adanya loker, adanya lobi yang cantik, adanya bilik meeting yang bagus. So semua tu adalah menjurus kepada melahirkan suasana yang kondusif untuk murid-murid belajar. Satunya memang sesuai untuk diorang belajar dengan adanya orang panggil peredaran zaman. Kadang sekarang dulu tak ada, sekolah belajar dekat papan hitam je ataupun dipanggil whiteboard kan. Sekarang ni ada digital sebab kita buatkan TV. Kita ada kelab robotik. Macam mana kita nak anak-anak kita ni terdedah kan kepada perkara-perkara yang apa orang kata ataupun dipanggil kurikulum yang sekarang ni. Kan kita kena ikut saudara nama. Jadi PIBG ni dia kena peka dengan perkara-perkara ni. Dia kena peka, dia kena dia panggil cakna dengan semua perubahan ni. Jadi kita tak boleh duduk ikut style lama lah kan. Jadi itu yang kita buat. Dia kalau tengok dalam masa 3 tahun ni kita dah bangunkan semua banyak perkara yang kat sekolah ni, kat Setajah ni, dan yang terbaru kalau tengok dekat PSS ni dah cantik kan? Betul. Kan? Cantik kan? Dulu kalau kita masuk kita kata alah ini tak nampak moden. Jadi kita nak jadikan dia moden, kita buat konsep ni. Kan? Kalau TV kalau video boleh tunjuk sikit ni sini kiri kanan kan. Okey, itu terbaik kan. Kemudian kita dah buatkan mak-mak komputer. Dulu kita rasa suram, sekarang tengok lengkap dengan TV dengan apa. Jadi itu kita nak anak murid kita selesa, seronok belajar. At the same time dia akan melahirkan dia punya rasa keseronokan nak belajar. At the same time dia boleh meningkatkan dia punya prestasi. Kita hantar anak murid keluar kan untuk masuk pertandingan. PIBG tanggung pelbagai kemudahan ataupun duit-duit minyak atau banyaklah kita tanggung, duit perbelanjaan kita tanggung. Nak buat TV cantik, nak buat video cantik, kita PIBG bagi. Kan nak kemudahan untuk melahirkan satu studio, tu kita akan bagi dan dah bagi pun. Jadi nampak tak kat situ? Kita tak ada kekangan untuk kat situ. Kecuali kalau ada perkara-perkara yang rasa lain daripada tujuan PIBG, kita tak buat. Jadi 3 perkara ni penting. Kebajikan murid dan guru. Saya ulang sekali lagi, kebajikan murid dan guru. Yang keduanya adalah kemenjadian murid. Itu sangat penting. Dan yang ketiganya adalah melahirkan suasana yang sangat kondusif untuk belajar. Jadi kalau tengok itulah kejayaan kita. Alhamdulillah. Okey. Dalam membantu murid-murid, apakah bentuk sumbangan PIBG yang paling memberi kesan kepada pembelajaran dan kebajikan kami? Okey. Apa yang Zati nak? Murid-murid kita tahu apa yang dia nak daripada PIBG. Agak-agak kan dia kena dua. Macam tu lah. Soalnya apa nak belajar. Sekarang Zati dah jadi apa dia panggil? Jadi pengacara kan? Ada nak meneruskan pengacara ataupun apa lagi skill nak tambah? Kan? Mungkin ada nak pendedahan lain. Yang boleh. Mungkin nak pergi tengok podcast satu tempat kat mana podcast yang ada, boleh belajar kat situ. Ataupun nak pergi outdoor untuk jadi pengacara yang lebih baik. Nak pergi dia panggil kursus ataupun training, coaching untuk jadi pengacara yang sangat baik. Itu semua insyaAllah kita boleh uruskan. Okey, jadi kalau nak secara asasnya, kalau nak tunjukkan sumbangan dia panggil kan? Apa sumbangan PIBG kepada murid-murid sekarang? Macam saya cakap tadilah, kita ni mengikut peredaran zaman. Kita kena peka, kita selalu. Jadi apa yang kita buat sekarang? Pembelajaran secara digital kan. Hari tu saya cerita pasal perancangan akademik negara kan, daripada PRN tu. Dia ada melibatkan digital kan. Apabila digital tu maknanya dia melibatkan TV, komputer ataupun internet. Jadi itu kita kena sediakan fasiliti kat sekolah ni. Wajib kita sediakan kan. Kemudiannya kita usahakan juga orang kata kesihatan murid, kebajikan murid disebabkan oleh satu tadi kata beg berat. Kan? Jadi itu kita sediakan lokal. Nampak tak kita bagaimana kita berinteraksi dengan parent, kita yakinkan parent bahawa sila sumbang untuk kemudahan ataupun kesenangan anak-anak murid. Jadi itu yang kita buat sekarang. Kemudiannya dalam setiap kali meeting AJK, PIBG, kita akan minta panitia ni. Panitia setiap ada apa sahaja panitia yang ada. Sains, matematik, apa lagi? Sejarah, BM, kan? BI. Kita minta dia orang apakah perancangan setahun daripada mereka untuk kita bantu. Selalunya panitia ni dia akan bagilah proposal mereka. Nak buat program celik matematik, nak buat program minggu bahasa Inggeris, nak buat minggu sains, ada minggu inovasi. Jadi itu semua kita akan bantu. Jadi kalau kalian nampak kat situ adalah PIBG ni dia sentiasa dekat. Kalau tengok saya ada kat sini tu maknanya adalah perkara-perkara penting yang kita nak buat. Nanti bila dah buat baru kita war-warkan.
Kita tak nak belum buat dan kita wawarkan. Tak nak. Kita nak dah siap, dah jadi, baru kita wawarkan pada orang luar. Okey? Itulah dia. Jadi apa yang Zati nak tadi tu insya-Allah kita boleh. Kan? Apa rasa nak? Apabila saya cakap tadi ada nak? Ada. Kan? Okey, nanti cakap. Bolehkah YDP kongsikan apakah aktiviti atau perancangan PIBG yang akan dijalankan dalam masa terdekat? Okey, dalam masa terdekat okey, apabila lepas daripada AGM hari tu, saya dah bercakap dengan JPK ataupun PK penolong guru penolong kanan. Sediakan kertas kerja untuk sepanjang tahun untuk aktiviti sekolah. Apa sahaja yang boleh melibatkan PIBG. Yang keduanya adalah projek yang terbaru adalah pre-love tu. Yang sekarang kita tengah buat, iaitu kita minta ibu bapa yang ada lebihan baju sekolah, baju sukan, kasut, seluar yang tak digunakan lagi untuk kita hantar ke sekolah dan kita akan pilih dan berikan seluar itu ataupun kemudian apa sahaja yang kita kumpulkan free love tadi tu untuk bagikan kepada murid-murid yang memerlukan. Jadi kita nampak di situ satu lagi orang kata aktiviti merapatkan hubungan antara PIBG dan ibu bapa. Kita nampak kat situ satu. InsyaAllah tahun ini kita punya peruntukan PIBG, saya dah bercerita dengan semua JK PIBG, kita nak fokuskan 60% kepada akademik. Akademik termasuklah PSS, TBA PSS ni, termasuklah program di luar yang you kena pergi ataupun ada program motivasi ke, ada program berkaitan dengan sains, pertandingan sains ke, pertandingan robotik contohnya, pertandingan drone ke, pertandingan bahas ke, pidato, kita akan hantar. Dan kita akan ni. Jadi kita dah nampak sebab kita dah bangunkan fasiliti. Macam saya kata, suasana kondusif tu kita dah bangunkan. Alhamdulillah. Kurikulum, sukan apa semua dia dah ada dia punya template ataupun dah ada dia punya acuan. Jadi kita tak payah kacau, tak risau. So sekarang ni saya punya target ataupun PIBG punya target adalah 60% sumbangan kita nak sumbangkan kepada akademik. Ataupun panggil kurikulum. So insyaAllah nanti kalau ada apa-apa, insyaAllah nanti diutamakan. Macam itulah. Akhir sekali, apakah pesanan YDP kepada murid-murid dan ibu bapa supaya terus menyokong dan bekerjasama dengan PIBG? Okey, itu adalah harapan besar kita sebenarnya. Seperti orang panggil, setiap tindakan dia mesti ada hasil dia. Kan? Jadi macam ni juga. Apabila PIBG aktif, kita boleh tengok sekolah tu akan jadi sangat membangun dan memberangsangkan. Jadi kita mesti sentiasa kekal aktif. Untuk kekal aktif, kita mesti selalu bekerjasama dengan ibu bapa. Tapi ibu bapa dia akan pandang apakah tindakan PIBG untuk mereka support, untuk mereka sokong. Jadi kita kena respon kepada sekolah, terutamanya guru dan anak murid, apa yang mereka mahu, apakah hala tuju yang mereka nak buat tahun ini. Kan? Contohnya nak lebih membangunkan kepada kelas-kelas ataupun pertandingan-pertandingan inovasi, robotik, ataupun nak membangunkan satu dia panggil modal insan untuk menjadi pengacara, nak menjadi contohnya TV PSS ni, apa nak buat podcast ni, kita rasa sangat bagus disebabkan dia boleh melahirkan, ada beberapa kalau tengok sini ada rantaian dia. Boleh jadi pengacara, boleh jadi script writer, boleh jadi juru kamera, boleh jadi auditor. Banyak kan kat situ, editor, bukan auditor, editor. Kan? Banyak kat situ. Kalau sini ada lampu, dia boleh jadi juru lampu. Kalau ada yang pegang apa nama dia panggil tu, boom tu pun ada juga. So kita akan lahirkan kat situ. So sekarang yang target kita adalah yang ini, TBPSS. Kita target juga drone. Bagaimana kita nak tengok skill anak murid kita main drone. Dan juga peringkat robotik. Dan satu lagi adalah program inovasi. Kita nak lahirkan lebih ramai inovator. Betul kan? Dalam pelbagai perkara. Tak kisah, bukan hanya bentuk sains saja, tapi lagi segi hari tu ada matematik. Inovasi dalam matematik, inovasi dalam sains, inovasi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris, dalam muzik. Saya nampak hari tu permulaan. Mungkin murid-murid belum ni. InsyaAllah kita akan cuba bantu lagi untuk mereka melahirkan pelbagai bentuk inovasi yang baru yang boleh memberi balik kebaikannya kepada anak murid dekat sini. Kan? Dan kita tak tahu, mungkin projek inovasi tu boleh dijual dan boleh dikomersialkan. Kan? Jadi kita boleh cari siapa-siapakah yang berminat untuk mengkomersialkan inovasi tersebut.
Jadi nampak tak kat situ? Ada banyak rantaian dia. Kita panggil value chain. Ada banyak value chain dia. Daripada satu ke satu. So, setiap rantaian tu ada nilai. Kan? Jadi dia berkait. Jadi itu yang kita nak buat. Kalau boleh kita nak jadikan kat sini masyarakat yang berinovasi. Sentiasa fikirkan inovasi. Sentiasa fikir maju ke depan. Sentiasa fikirkan apa nama dia panggil kemajuan. Kita tak nak murid berada dalam keadaan selesa. Faham tak kalau selesa tu macam mana? Dia relax je. Dia tak nak buat apa-apa. Dia tak nak fikir. Kita kalau boleh nak setiap hari kita kena explore kita punya brain supaya dia sentiasa bergerak aktif. Kan? Itu yang kita nak. Target kita kat situ lah. So insyaAllah kita akan lebih aktif. Masa ke sekolah akan lebih maju. Itu yang kita target. Terima kasih kami ucapkan kepada YDP PIBG atas persokongan yang sangat bermanfaat. Semoga kerjasama antara PIBG, pihak sekolah dan murid-murid akan terus kukuh demi kecemaran sekolah kita. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas jemputan dan harap-harapnya podcast ini akan menjadi apa dia panggil bukan setakat ini sahaja, maka dia akan ada siri-siri yang lain. Panggil lagi kalau ada innovation ataupun ada lagi guru-guru yang boleh bercakap, guru besar contohnya untuk mendapatkan pandangan mereka. Okey, sekian saja. Terima kasih. Bye.